Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian saya, kajian tentang keterampilan bahasa dan bahasa Melayu. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Ishraf Tarbiz bin Muhammad Azli. Seterusnya kita pergi kepada maklumat sumber bahan, iaitu sumber bahan saya menggunakan buku, iaitu buku ini diterbitkan pada 2018 dan penerbitnya ialah Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan judul buku ini ialah Linguistik dan Manfaat dalam Pendidikan Bahasa Melayu, dan nama pengarang iaitu terdapat dua pengarang, iaitu Anida Sadudin dan juga Noris Mayati Aida Idris. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan, iaitu ilmu linguistik merupakan satu bidang ilmu yang luas dalam membantu seseorang memahami bahasa dengan mengaplikasikan teori bahasa. Iaitu ilmu linguistik ini mempunyai bidang yang banyak, iaitu antaranya bagi siapa yang tidak mengetahui tentang ilmu linguistik, iaitu ilmu fonologi yang mengkaji tentang pola-pola bunyi, dan juga morfologi yang mengkaji tentang bidang ilmu tentang struktur bentuk dan penggolongan kata. Itu antara contoh ilmu linguistik. Seterusnya, iaitu bidang pengajaran bahasa merupakan satu bidang yang kompleks dan bertujuan mengajar bahasa kepada pelajar-pelajar dalam memastikan mereka menguasai bahasa serta berkomunikasi dengan orang lain. Seterusnya kita pergi kepada tujuan kajian saya, iaitu memberikan panduan dalam usaha menambah baik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Iaitu kajian saya akan menekankan tentang peranan dan kepentingan bidang linguistik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Iaitu seterusnya kita pergi kepada kandungan artikel, iaitu kajian saya akan menerangkan tentang hubung kait antara linguistik dan pengajaran bahasa Melayu yang berkait rapat antara satu sama lain. Seterusnya, menurut Stephen Pickford, iaitu pada tahun 1973, menyatakan bahawa linguistik merupakan sains yang mengkaji bahasa. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu semakin rancak dan bersifat dinamik bagi melahirkan pelajar yang berkualiti dari segi intelek dengan ketinggian nilai bahasa. Pengajaran bahasa tidak dapat dipisahkan dengan bidang-bidang linguistik kerana semua disiplin ini memberi sumbangan yang berguna dalam menjayakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa. Seterusnya, kita pergi kepada kekuatan sumber bahan, iaitu sumber bahan saya menggunakan penggunaan bahasa yang mudah difahami, iaitu saya mudah mencari maklumat kerana bahasanya tersusun. Seterusnya, iaitu pembahagian setiap bab yang kemas dan memudahkan dalam pencarian maklumat, iaitu dalam buku ini terdapat senada kandungan yang saya mudah untuk mencari setiap maklumat berdasarkan muka surat yang telah diberikan. Dan seterusnya, iaitu terdapat penggunaan grafik dan jadual untuk menerangkan kajian. Iaitu kelemahan. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan sumber bahan, iaitu kelemahan sumber bahan saya terdapat satu sahaja, iaitu penulisan ayat yang panjang menyukarkan saya dalam mencari maklumat yang terdapat dalam bahan. Iaitu buku saya ini terdapat penulisan yang menggunakan perenggan yang panjang-panjang, menyebabkan saya sukar dalam mencari maklumat. Kesimpulannya, iaitu penggunaan ilmu linguistik dalam pengajaran ilmu bahasa amat penting dalam mengukuhkan penguasaan berbahasa murid, iaitu kerana ilmu linguistik ini merupakan asas kepada pengajaran bahasa. Seterusnya, iaitu guru perlu menguasai ilmu linguistik bagi meningkatkan mutu pengajaran dan kualiti pembelajaran dalam memberikan pendedahan kepada pelajar tentang ilmu linguistik. Dan akhir sekali, guru juga perlu bijak dalam mengendalikan proses pengajaran dalam merangsang minat murid terhadap sesuatu mata pelajaran. Itu sahaja, sekian, terima kasih.